Terima kasih. Hai semua dan selamat datang ke Jewish World Weekly di I24 News. Saya Emily Francis. Setiap minggu kami memberi tumpuan kepada cerita, isu dan personality yang berkaitan dengan kepentingan Yahudi di sini, di Israel, dan di seluruh diaspora, komuniti Yahudi global. Dan kita mulakan dengan berita utama dari dunia Yahudi minggu ini. Sila lihat. Keganasan antisemitik di diaspora mencapai tahap tertinggi dalam 30 tahun pada tahun 2025 dengan lebih 20 orang Yahudi terbunuh di 4 negara. Lebih 23,000 insiden telah direkodkan di 7 komuniti diaspora Yahudi utama: Argentina, Australia, Kanada, Perancis, Jerman, UK dan Amerika Syarikat. 136% lebih tinggi berbanding tahun 2022 dengan peningkatan 97% dalam kes keganasan. Jerman mencatat kadar per kapita tertinggi, manakala anti-Zionisme mendorong hampir separuh daripada kes di UK dan AS. Sementara itu, Ireland melaporkan 143 insiden dalam hanya 6 bulan tanpa sebarang strategi nasional menangani antisemitisme. Daerah Hackney di London telah mengundi untuk menamatkan perjanjian bandar berkembar selama 58 tahun dengan Haifa dengan alasan petikan, nilai dan undang-undang antarabangsa berhubung Perang Gaza. Pemimpin Yahudi mengecam tindakan itu sebagai jahil dan berprasangka sambil menyatakan kepimpinan progresif Haifa yang pelbagai kehidupan bersama antara Yahudi dan Arab serta hubungan unik hospitalnya dengan Hackney. Haifa pada asalnya diberikan sehingga 7 Oktober 2026 untuk memberi maklum balas sebelum Majlis Hackney bersetuju untuk menukar tarikh tersebut selepas menerima reaksi balas atas ketidaksensitifan. Dan akhirnya, artis Michael Zavros telah memenangi anugerah pilihan rakyat Archibald Australia yang berprestij untuk potret beliau tentang pemimpin Yahudi Australia, Alex Rifchin, dilukis selepas serangan pengganas di Pantai Bondi. Bertajuk Alex dengan tefilin beliau di laut, ia menunjukkan Rifchin meredah air. Tefilin beliau kelihatan sebagai simbol keimanan dan ketabahan. Zavros, yang menemui warisan Yahudi Ashkenazi beliau sendiri, berkata beliau mendapat inspirasi daripada kepimpinan Rifchin dan persamaan wajah mereka yang luar biasa. Secara terbuka anti-Israel, Datuk Bandar New York City berhaluan kiri radikal Zohran Mamdani terus menimbulkan rasa tidak senang dalam kalangan komuniti Yahudi di kawasan New York. Semasa kempen beliau merayu kepada pengundi dengan mengancam untuk menangkap Perdana Menteri Benjamin Netanyahu jika beliau datang ke New York. Kemudian minggu lepas, beliau muncul di hadapan kamera dan memanggil Perdana Menteri itu sebagai penjenayah perang. Tetapi mengakui dalam peranannya sebagai Datuk Bandar, beliau tidak mempunyai kuasa untuk menangkap pemimpin Israel itu. Walau bagaimanapun, menurut satu tinjauan baru-baru ini, 44% penduduk Yahudi di New York mempunyai pandangan positif terhadap Mamdani. Malah, beliau lebih populer daripada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dalam kalangan mereka. Dan antara mereka ialah tetamu kita seterusnya yang bersama kita dari New York, penulis dan pendidik, Rabbi Avi Stein. Hai dan gembira dapat berjumpa anda lagi. Seronok dapat berjumpa anda dan sudah agak lama. Saya rasa kali terakhir saya jumpa anda, ya, kita berada di studio di Yafo. Ya. Saya tahu. Sudah lama sangat. Banyak perkara telah berlaku sejak itu. Tapi pertama sekali, saya cuma nak cakap, Pak kira di pihak mana anda berdiri dari segi politik? Sebagai seorang Yahudi di Bandaraya New York, adakah anda rasa suasananya? Atau anda cuma cuba untuk tidak menonjol? Dan ia jauh lebih besar daripada apa yang sebenarnya berlaku setiap hari? Ia bergantung kepada apa yang anda maksudkan dengan suasana itu. Saya akan katakan suasana di Bandaraya New York memang hebat. Dan saya maksudkan kedua-duanya, baik dalam komuniti Yahudi maupun di Bandaraya New York secara keseluruhan. Saya tidak akan menipu. Saya tidak akan kata saya cuba bersembunyi dalam apa-apa cara sekalipun. Sesiapa sahaja boleh guna Google dan lihat hubungan saya dengan Datuk Bandar. Saya akan katakan secara peribadi, saya telah mengenali Datuk Bandar selama bertahun-tahun. Saya adalah rabi di sebuah sinagog di mana kami adalah sinagog pertama yang menjemput Datuk Bandar, dan beliau hadir ke ibadat Syabat pada Februari tahun lepas. Ia sangat indah. Dan saya juga berkhidmat, demi ketulusan, saya berkhidmat dalam pasukan peralihan untuk Datuk Bandar juga. Kebanyakannya bekerja dalam penjagaan afirmasi jantina. Dan bagi saya, itu sebenarnya contoh yang baik tentang apa yang saya fikirkan apabila saya memikirkan tentang bandar ini, iaitu komuniti Yahudi adalah rumah pertama saya, rumah kedua saya, mungkin rumah ketiga saya. Ia adalah bahagian besar dalam apa yang saya lakukan setiap hari di bandar ini. Saya pergi ke sinagog sekali atau 2 kali setiap Syabat. Dan saya adalah sebahagian daripada komuniti Yahudi di seluruh bandar ini. Dan pada masa yang sama, komuniti Yahudi adalah bahagian penting yang membentuk bandar ini.
Dan isu-isu yang kami hadapi sebagai orang Yahudi jauh melangkaui apa yang orang fikir memberi kesan kepada komuniti Yahudi. Dan saya rasa apa yang saya lakukan semasa peralihan adalah contoh yang baik tentang perkara itu. Saya lebih banyak menumpukan perhatian kepada penjagaan pengesahan jantina, di mana kami berjaya dalam hal itu. Kami baru sahaja mendapat $18 juta untuk rawatan penegasan jantina yang sedang disasarkan oleh Kerajaan Persekutuan. Sesuatu yang saya usahakan semasa peralihan. Bagi saya itu sama pentingnya, dan saya akan katakan sebahagian daripada komuniti Yahudi dan juga komuniti queer dan sebagainya. Jadi penting untuk saya katakan ini, bahawa untuk komuniti Yahudi, seperti juga untuk setiap warga New York yang lain, ia tidak semuanya berkisar tentang itu. Lupakan tentang Bibi. Ia juga tidak semuanya berkisar tentang Israel, walaupun itu adalah sesuatu yang sangat ramai antara kita ambil berat dan merupakan satu bahagian yang sangat besar. Terdapat bahagian lain dalam menjalani kehidupan seharian di New York yang memberi kesan kepada kita semua. Betul. Jadi dengan itu Dan ya, begitu maksud banyak saya, dan saya daripadanya. tahu, ekonomi jelas berbicara. Saya bayangkan banyak undian adalah kerana Anda tahu pelbagai perkara seperti bas percuma, semua itu. Tetapi bagaimana Anda sebagai seorang Yahudi mewakili komuniti yang Anda juga wakili? Memisahkan perkara itu. Seperti kenapa perkara ini begitu penting untuk dia dan kempennya, sedangkan dia ada perkara yang lebih besar untuk diuruskan dalam mentadbir sebuah bandar. Ini yang menarik. Ada sesuatu yang saya ingin katakan. Malah semasa pilihan raya dan perkara yang sama berlaku sekarang dan orang ramai boleh menyimaknya dan melihat semula setiap kenyataan yang dia buat. Hampir selalu, itu ialah jawapan kepada soalan yang diajukan kepadanya. Saya memang fikir dan itu sangat signifikan bahawa Datuk Bandar membesar dalam gerakan pro-Palestin. Saya rasa bukan sahaja untuk ramai warga New York tetapi juga untuk ramai warga Yahudi New York. Ambil contoh, seseorang seperti Brad Lander yang merupakan seorang kawan, sendiri ahli sinagog yang saya pernah bekerja dan sebagainya. Di mana sebahagian besar sokongan beliau kepada Datuk Bandar datang terus dari parti kepercayaan bahawa ada nilai kemanusiaan yang dikongsi bersama untuk semua orang dan sebagainya. Jadi ada bahagian itu di mana ia tidak semestinya ada percanggahan. Tetapi sebenarnya itulah sebab mengapa begitu ramai orang suka dasar-dasarnya sejak awal lagi. Tetapi sebenarnya beliau tidak melakukannya dan beliau sangat memberi tumpuan kepada isu-isu tempatan dan saya faham. Jadi Itu kenapa untuk orang beliau Israel bercakap dan tentang saya Israel? seorang pesakit. Adakah ia relevan? Sentiasa Betul, maksud saya ada soal kepolisian dan semua perkara ini yang betul, terutama bila kita semakin hampir dengan ulang tahun, peristiwa 11 September yang seterusnya. Maksud saya, kita ada perkara besar yang melibatkan seluruh bandar. Saya tahu sebagai seseorang yang telah tinggal di New York selama 15 tahun. Ya, dan itulah kebanyakannya yang dia fokuskan. Sekali lagi, sama seperti menangkap Netanyahu, sama juga dengan menjalankan pilihan raya. Dan saya jemput orang ramai untuk menyelidikinya juga kerana hampir setiap kenyataan yang dia buat selain daripada kenyataan umum. Dan ya, saya memang fikir bahawa Bandaraya New York adalah sebuah bandar global. Bandaraya New York mempunyai komuniti Yahudi terbesar, tetapi juga salah satu komuniti Palestin dan Arab terbesar di negara ini. Jadi perkara-perkara itu memang penting bagi penduduk New York. Tetapi hampir setiap kenyataan yang telah dibuat mengenai Israel datang sebagai jawapan apabila dia ditanya soalan. Dan itulah yang sangat penting kerana jika anda lihat pada platform sebenar yang dikeluarkan oleh Datuk Bandar semasa pilihan raya utama dan pilihan raya umum serta langkah-langkah sebenar yang telah diambil olehnya, semua orang sangat memberi tumpuan kepada perkara ini. Video yang beliau keluarkan itu sekali lagi adalah sebagai reaksi kepada soalan yang ditanya berulang kali, adakah anda Tapi masih dengan itu, merancang satu untuk soalan menangkapnya? terakhir. Adakah Sebelum anda ini, masih sebab masa akan kita hampir tamat. Tapi dengan itu, adakah beliau melakukan apa-apa sekurang-kurangnya untuk berinteraksi dan menarik perhatian? Maksud saya, anda sudah pun memilih jawatan kuasa kehakiman 18 ahli. Tiada hakim Yahudi. Kita tahu memang ramai daripada mereka. Dan jika anda mahu mencerminkan komuniti dengan betul, 1 daripada 10 penduduk New York adalah Yahudi. Jadi dengan lembaga yang mempunyai 18 ahli. Kenapa tidak? Maksud saya, kenapa tidak? Kenapa tinggalkan perkara itu? Itu yang saya ingin tanya. Saya rasa salah satu perkara terbesar yang dilakukan contohnya ialah sesuatu yang sebenarnya merupakan rancangan yang dibangunkan oleh organisasi Yahudi, khususnya kumpulan seperti Jews for Racial and Economic Justice, kumpulan seperti Bend the Arc yang semuanya adalah badan bukan keuntungan Yahudi yang telah menyokong, telah melabur dalam pencegahan jenayah kebencian. Sebagai contoh, kami mengemukakan satu rancangan meminta bandar untuk meningkatkan jumlah pelaburan mereka dalam perkara itu sebanyak 800% yang datang terus daripada kumpulan Yahudi bersama kumpulan lain di bandar. Tetapi orang yang percaya bahawa pencegahan jenayah kebencian memerlukan lebih daripada sekadar penguatkuasaan undang-undang. Kami berjaya mendapatkannya. Belanjawan baru sahaja diluluskan dan kami mendapat peningkatan pelaburan sebanyak 800% dalam pencegahan jenayah kebencian. Begitu juga dengan banyak perkara lain. Saya sangat mengenali pihak pentadbiran. Terdapat ramai orang Yahudi. Ada seorang sahabat baik saya, Rabbi Miriam Grossman, yang menyertai pentadbiran sebagai penghubung komuniti Yahudi. Kami telah memperluaskan pejabat untuk memerangi antisemitisme. Pada masa ini, terdapat 2 orang kaki tangan. Mereka sedang mengambil seorang lagi, seorang penyelidik yang khusus ditugaskan untuk mengkaji antisemitisme di bandar ini. Bukan
sahaja terdapat penglibatan untuk memberi respons kepada isu-isu, malah ada juga penglibatan proaktif untuk mendengar suara komuniti. Datuk Bandar mempunyai dasar untuk bertemu dengan setiap pemimpin Yahudi yang bersedia untuk bertemu dengannya. Malangnya terlalu ramai yang tidak mahu berbuat demikian. Tetapi beliau, saya tahu secara peribadi, ada yang dilakukan secara terbuka, ada juga yang tidak didedahkan kepada umum. Tetapi beliau telah bertemu dengan begitu ramai pemimpin Yahudi dan saya tahu dengan pasti kerana saya telah melihat reaksinya baik di televisyen maupun secara peribadi. Saya juga pernah melihat reaksinya ketika kami duduk di bilik peribadi sambil minum kopi. Apabila beliau mengatakan bahawa beliau benar-benar terganggu dengan setiap serangan anti-Yahudi, itu bukan sekadar main-main. Maksud saya, secara fizikal, saya serahkan kepada orang lain untuk menentukan mengapa begitu. Tetapi saya boleh lihat dan orang lain juga boleh lihat di televisyen bahawa beliau benar-benar terganggu secara fizikal oleh perkara itu. Salah satu daripada beberapa kali yang orang ramai pernah lihat beliau menangis secara terbuka di televisyen adalah semasa pilihan raya utama atau semasa pilihan raya umum. Saya tidak ingat bila tepatnya ketika beliau dituduh secara terbuka sebagai anti-Yahudi. Ia adalah antara satu-satunya kali beliau menangis di khalayak ramai. Ia adalah sesuatu yang benar-benar beliau ambil berat. Ia juga sesuatu yang saya rasa ramai antara kita juga ambil berat. Dan jangan kita lupa, seperti video itu, apa yang beliau katakan tidak begitu berbeza dengan beberapa pemimpin Israel seperti Ehud Barak dan Moshe Ya'alon yang juga pernah menuduh Bibi sebagai penjenayah perang. Ini bukannya sesuatu yang mengejutkan. Ya Tuhan, seseorang menuduh Bibi sebagai penjenayah perang. Tetapi ramai dalam komuniti Yahudi mempercayainya. Ramai dalam komuniti Yahudi Israel juga percaya begitu. Jadi ia bukanlah menentang komuniti Yahudi apabila ramai antara kita berpendapat perkara yang sama. Betul. Baiklah Abi, terima kasih banyak dan tahun depan di Israel. Seperti yang mereka kata, tapi badam, bam. Saya memang suka berkunjung. Okey, jadi lain kali awak datang, beritahu kami. Kami akan jemput awak ke studio. Saya akan. Jaga diri. Semoga hari anda indah. Beralih topik, tetapi masih berkaitan dengan Amerika Syarikat. Pertarungan untuk kerusi Senat Amerika Syarikat yang terbuka di Michigan semakin sengit apabila kita menghampiri pemilihan utama minggu ini. Calon-calon Demokrat, Wakil Haley Stevens dan lawannya Abdul El-Sayed bertembung mengenai banyak isu di Michigan. Tetapi apabila melibatkan Yahudi dan Israel, terdapat perbezaan yang ketara. Stevens dengan bangganya menyokong, menunjukkan bahawa beliau mewakili kawasan pinggir bandar Detroit yang majoritinya penduduk Yahudi. El-Sayed secara terbuka menggelar Israel sebagai negara penyangga, menentang bantuan ketenteraan Amerika Syarikat kepada Israel. Dan isu utama dalam perdebatan terakhir mereka ialah topik AIPAC, dengan El-Sayed mengkritik laporan bahawa AIPAC menyokong kempen Stevens secara keuangan. Bersama kita sekarang untuk membincangkan lebih lanjut tentang perkara ini ialah wartawan kanan E24 News Owen Alterman yang berasal dari bandar Detroit sendiri. Jadi perkara ini pinggir bandar Detroit. Sudah tentu. Jadi adakah anda berasal dari kawasan yang diwakili oleh Stevens? Dia ahli kongres saya, sudah tentu. Wah, jadi maksud saya adakah dia popular dan disayangi serta telah digalakkan untuk bertanding untuk kerusi Senat? Sudah tentu. Dia memang popular. Dia telah digalakkan. Tapi lihat, dia telah menghadapi masalah sepanjang kebanyakan kerjayanya. Emily mendapat sokongan kuat daripada komuniti Yahudi dan menyokong Israel memang sangat penting untuk kepentingannya, kan? Dia mewakili satu kawasan, terutamanya dengan cara sempadan kawasan itu ditetapkan pada tahun 2020-an. Satu kawasan yang merangkumi hampir semua pusat populasi komuniti Yahudi di Detroit. Jadi kawasannya memang ramai penduduk Yahudi, terutamanya dalam pemilihan utama Demokrat dan juga Yahudi di Michigan. Seluruh Amerika Syarikat secara tradisinya cenderung kepada Demokrat. Ia adalah kumpulan pengundi yang penting untuknya. Kembali kepada ketika sempadan kawasan baru dilukis, terdapat satu pemilihan utama yang menarik antara dia dan seorang lagi ahli kongres. Kerana Michigan kehilangan populasi, terdapat kurang kawasan. Jadi mereka bertanding antara satu sama lain. Andy Levin yang bukan anti-Israel tetapi disokong oleh J Street menyokong pihak kiri Israel dan Haley Stevens ketika itu menerima dana daripada AIPAC. Levin berasal daripada dinasti Yahudi yang lama, dinasti politik yang sudah lama di Michigan, dan Haley pula dari luar komuniti tetapi mendapat lebih banyak sokongan dari dalam komuniti pada akhirnya. Beritahu dari situ dengan garisan penamat. Terima kasih. Tetapi itu adalah pengaruh di belakang. Jadi memang dia masuk akal jika mereka mahu melaburkan wang dalam kempen ini. Tetapi untuk menjadi tumpuan utama dalam perdebatan, bagaimana anda jelaskan perkara itu? Betul? Kita akan teruskan kepada apa yang sedang berlaku di sini. Lihat, ia jelas sangat berbeza untuk Haley Stevens bertanding di peringkat negeri berbanding bertanding di kawasan kongresnya. Ia berbeza dari segi demografi. Dan adakah begitu? Kerana bukan sahaja ini adalah senario paling buruk untuknya, kerana dia berdepan tentangan isu Israel secara umum dan secara khusus calon seperti Abdul El-Sayed yang mana beliau sendiri adalah anak kepada pendatang dari Mesir, amat mengambil berat tentang isu Israel dan mempunyai banyak kekuatan sebagai calon. Dan beliau telah memutuskan atas sebab-sebab pribadi dan juga sebab-sebab politik untuk menjadikan isu Israel dan AIPAC sebagai tumpuan utama dalam kempen ini. Dan saya tidak perlu memberitahu bahawa pelancongan Amerika kini telah menjadi cara untuk mendapatkan undi daripada orang yang membenci Israel. Bagi Mamdani, bukan dia sahaja,
Kita telah melihat gelombang calon sayap kiri dan pemilihan utama Demokrat memberi tumpuan kepada isu ini, melihatnya sebagai kelebihan politik mereka. Dia mengambil terus strategi itu, melaksanakannya di Michigan. Dari segi demografi, Michigan mempunyai lebih ramai orang Arab dan Muslim berbanding Yahudi. Komuniti di Dearborn menjadi terkenal selepas peranan besar yang dimainkannya dalam kebangkitan politik yang berlaku pada pilihan raya 2024. Jadi Abdul El-Sayed mempunyai sokongan itu di belakangnya. Tetapi saya perlu tekankan, sebagai anak kepada komuniti itu, betapa aktif dan bersemangatnya komuniti Yahudi di Detroit dan seluruh negeri yang sedang menggerakkan sokongan untuk Haley Stevens. Terdapat laporan tentang bagaimana rabi di sinagog di kawasan Detroit tidak melangkaui batas untuk benar-benar menyokong beliau kerana mereka mungkin tidak dibenarkan berbuat demikian mengikut undang-undang Emily. Dan walaupun mereka dibenarkan, ia tidak sesuai untuk pergi sejauh itu. Tetapi mereka benar-benar menggalakkan orang ramai untuk mengundi dengan petunjuk kuat tentang siapa yang patut mereka undi. Dan sebenarnya petunjuk itu tidak begitu diperlukan kerana saya rasa Yahudi di seluruh spektrum politik dalam komuniti itu akan keluar dan menyokong beliau, yang dilihat sebagai sekutu lama komuniti tersebut dan bukan hanya sekadar Israel semata-mata. Dan Abdul El-Sayed tampil dengan kuat dari pihak satu lagi dengan cara seperti Mamdani. Perlumbaan ini mungkin belum mendapat banyak perhatian di luar negara, malah di Israel. Tetapi sudah pasti di Amerika Syarikat ia telah mendapat perhatian. Saya tidak perlu memberitahu penonton Amerika tentang perkara itu. Dan bagi rakyat Israel, jika ada yang tertanya-tanya bagaimana rakyat Israel melihat perlumbaan ini, kebanyakan rakyat Israel tidak mengikutinya. Tetapi kecenderungan dalam media Israel, dan saya boleh katakan ini berdasarkan pengalaman bekerja di saluran berbahasa Ibrani yang berkaitan dengan kami, ialah editor akan mula memberi perhatian jika dan apabila dia menang. Dan jika kita di Israel mendapati pada pagi Rabu bahawa Abdul El-Sayed ialah calon Demokrat untuk Senat, ini pasti akan mendapat banyak perhatian di sini dan sepanjang pilihan raya umum di mana beliau akan menghadapi persaingan sengit menentang Republikan Rogers di Nevada. Jadi nampaknya ia benar. Terima kasih banyak. Wah, untuk yang ini, dengan semua selebriti yang mengecam Israel, seorang penghibur enggan berubah warna dan percaya pada karma. Betul tuh, kami sedang bercakap tentang Boy George yang telah membuat persembahan di Israel beberapa kali, termasuk pada tahun 2017. Dan kini, dia telah mengeluarkan lagu baru berjudul We Will Dance Again. Tetapi seperti yang ditanya oleh Joe Brown, adakah lagu ini boleh membawa lebih banyak keburukan daripada kebaikan? Boy George telah mengeluarkan sebuah lagu reggae AI yang menyokong Israel berjudul We Will Dance Again. Ini telah menerima banyak sokongan daripada orang Yahudi dan mereka yang menyokong Israel dalam talian. Dan memang jelas mengapa tidak ramai selebriti dalam beberapa tahun kebelakangan ini yang sanggup tampil ke hadapan dan mengumumkan sokongan mereka terhadap Israel atau agama Yahudi. Dan ini adalah sesuatu yang Boy George memang pernah lakukan sebelum ini. Dia muncul di TV Island dan menjadi tular kerana kenyataannya yang menyokong komuniti Yahudi. Dan dia melakukannya sekali lagi di pertandingan lagu Eurovision tahun ini, di mana dia entah mengapa menjadi wakil San Marino. Beginilah keadaannya. Orang Yahudi dan mereka yang menyokong Israel sangat dahagakan sokongan daripada selebriti dan tokoh awam, sehingga hal itu sering membutakan mereka terhadap kebenaran. Jadi inilah kebenarannya secara terus terang sekarang. Ini bukan PR yang baik. Pertama sekali, mari kita bincangkan tentang Boy George. Dia mempunyai sejarah yang agak kontroversi. Paling terkenal apabila dia disabitkan kesalahan kerana menggari seorang penyiring dari Norway pada radiator dan memukulnya. Tetapi selain itu, lagu ini juga ditulis menggunakan AI. Ini bermakna tidak jelas berapa banyak sumbangan Boy George dan lirik atau sama ada ini hanyalah sesuatu yang dia arahkan dan gunakan untuk meniru suaranya sendiri serta lagu-lagu reggae terdahulu. Dalam kalangan belia hari ini, terdapat reaksi balas terhadap muzik AI dan seni AI secara keseluruhan kerana ia dianggap tidak tulen dan mereka menganggapnya malas serta satu peniruan terhadap hasil kerja keras orang lain. Namun, ini adalah bahagian yang paling penting. Saya mahu semua orang yang menulis komen dalam talian mengatakan betapa hebatnya perkara ini dan tidak sabar untuk memasukkannya ke dalam senarai main Spotify mereka untuk pandang tepat ke mata saya dan beritahu saya bahawa ini adalah muzik yang bagus.
Saya tahu seni itu subjektif, tetapi secara objektif, ini memang teruk. Ia klise, liriknya hambar, terutamanya baris tentang rogol wanita Israel pada 7 Oktober. Diletakkan dalam trek reggae yang kedengaran tidak sepadan ini. Ia memang menyinggung perasaan dan anda perlu fikir kepada diri sendiri, siapakah halayak sasaran untuk ini? Kerana, ya, walaupun kumpulan pro-Israel telah menyokong perkara ini, jika ada seseorang yang tidak peduli tentang konflik ini dan hanya mahu dengar lagu yang sedap, mungkin mereka akan dengar lagu ini. Dan mereka mungkin memilih perkara yang bertentangan dengan apa yang lagu ini perjuangkan. Baiklah, masih dalam tema AI yang kini menjadi piawaian emas baharu untuk jutaan orang di seluruh dunia. Bukan sahaja dalam muzik, kini ia membawa agama Yahudi ke tahap yang lebih tinggi. Daripada poster, iklan untuk acara Yahudi hingga pilihan raya Israel, dan juga chatbot yang meniru tokoh-tokoh global. Tetapi, apa kata ajaran tradisional Yahudi tentang penggunaan kecerdasan buatan? Bersama kita sekarang melalui Zoom untuk membincangkan perkara ini, ialah Rabbi Yuval Tsurlo, Rosh Yeshiva di Yeshivat Ami. Terima kasih kerana bersama kami. Terima kasih banyak. Jadi kami banyak mendengar tentang AI. Apa pandangan Anda sekarang tentang peranan AI? Saya rasa dari sudut yang positif, bagaimana ia boleh memberi kesan kepada kehidupan Yahudi dan cuba untuk menjangkau lebih ramai orang. Sebenarnya, kita ada dua arah. Yang pertama ialah pengaruh AI terhadap agama Yahudi kerana segala-galanya menjadi lebih bijak tetapi juga menjadi lebih mudah. Anda boleh belajar dengan lebih cepat. Anda boleh mendapatkan semua sumber. Anda boleh mempunyai syavurah seperti yang kami katakan, iaitu rakan untuk belajar bersama. Anda perlu menekankan dan anda perlu sangat sedar bahawa ia bukan satu autoriti tetapi ia adalah rakan yang baik untuk belajar Taurat. Dari sudut lain, kita bertanya kepada diri sendiri, apakah pengaruh agama Yahudi terhadap AI? Maksud saya, berkaitan isu etika seperti penipuan, penyalahgunaan berita atau apa sahaja semua idea tersebut. Bagaimana anda boleh menjadi lebih beretika apabila menggunakan AI? Jadi kedua-dua arah ini benar-benar memberi inspirasi kepada kami pada masa kini. Betul. Jadi mari kita kembali ke zaman dahulu. Maksud saya, kita tahu orang-orang zaman dahulu dan pada masa itu terdapat banyak teknologi. Anda ada Zohar, Anda ada Kabalah. Itulah teknologi ribuan tahun yang lalu. Jadi coba terangkan kaitan tentang mungkin AI sedang mengejar apa yang semua orang ini, nenek moyang kita, pernah katakan tentang masa depan. Pertama sekali, tiada siapa yang tahu kerana AI benar-benar sesuatu yang baru. Ia benar-benar baru kerana ia bukanlah kecerdasan kita mencipta satu alat atau sistem. Sistem itu yang mencipta kecerdasan dan itu benar-benar berbeza. Tetapi kita pernah mengalami pelbagai jenis revolusi seperti itu. Lebih kurang 500 tahun yang lalu, mesin cetak telah dicipta. Dan kemudian kita melihat perubahan yang sangat besar serta pengaruh yang besar terhadap agama Yahudi. Kerana ilmu pengetahuan bukan hanya untuk golongan yang sangat berpendidikan dan para sarjana. Ia telah diedarkan. Semua orang boleh membacanya dan menyalinnya dan sebagainya. Jadi itulah, kita telah melihat pada masa lalu bahawa terdapat banyak perubahan disebabkan oleh mesin cetak. Kemudian, malah 40 tahun lalu, internet telah mengubah banyak perkara. Orang fikir bahawa peranan Rabbi sudah berakhir kerana semua orang boleh bertanya kepada Rabbi Google. Tetapi sebenarnya peranan Rabbi telah berubah. Jika ia untuk maklumat, anda memang boleh gunakan Google. Jika ia untuk pemahaman, dan hidup Google dalam, akan dapat menyelami dan Gemara dan mampu untuk dapat, tapi ia adalah untuk orang lain yang tidak membesar di Yeshiva. Itu sebenarnya boleh dapat jawapan seperti apa yang Talmud katakan tentang A, B, C, D, E, F, Jadi saya G. anggap Jadi saya perkara yang bayangkan sama ia akan bagus, berlaku ya? dengan AI. Tapi saya sangat berhati-hati kerana seperti yang saya katakan sebelum ini, AI adalah sesuatu yang sangat berbeza sebab ia sebenarnya mencipta satu kecerdasan baru dan kita perlu belajar apa peranan kita pada masa itu. Setiap perkara, setiap kemajuan baru pasti ada sisi gelap dan sisi terang. Dan entah bagaimana kita akan seperti bandul, akhirnya berada di tengah-tengah. Tetapi walaupun museum toleransi, ya, ia adalah museum baru dengan teknologi baharu, mereka dapat menggabungkannya. Tetapi ia mempunyai chatbot AI Rambam yang boleh ditanya soalan. Jadi ini adalah contoh, saya bayangkan bagaimana untuk menggunakannya secara positif untuk menarik minat golongan muda. Itu yang anak-anak saya sendiri pun susah hendak ke museum. Ya, ini masih lagi satu permainan. Anak-anak saya kata, anda jimat banyak masa dengan AI dan kemudian anda bazirkan masa itu juga dengan AI. Jadi begitulah. Kita kena sangat berhati-hati untuk tahu dengan tepat
apa yang Rambam akan katakan. Tapi kita boleh gunakannya, seperti yang saya katakan, sebagai sesuatu yang memberi inspirasi kepada kita. Perlu sentiasa ada manusia dalam proses itu. Juga, Anda tahu, memang ada AI yang disambungkan oleh Google dan sebagainya, seperti Gemini. Bagaimana ia boleh membantu dalam menjawab Anda tahu soalan-soalan seperti Anda tahu, saya sendiri menggunakannya. Saya pernah mengacarakan rancangan bernama Holy Land Uncovered. Jadi saya memang minat perkara-perkara begini. Tetapi, Anda tahu, Anda boleh mencari perkara-perkara tertentu. Seperti terangkan apa yang berlaku di Sfat pada zaman Ari, dan Anda tahu apa yang berlaku. Anda tahu, semasa zaman Shimon Bar Yochai. Bagaimana itu juga boleh membantu memberi ilmu kepada mereka yang mahukan pengetahuan yang lebih mendalam. Dan Anda tidak boleh sekadar Google tarikh atau bulan dan perkara-perkara seperti ini dengan mudah. Betul tu. Tapi untuk maklumat, ia adalah satu kemahiran yang agak baik. Tapi kita kena sangat berhati-hati. Kita kena faham bahawa seseorang yang menciptanya dan mereka ada kepentingan. Jadi, maklumat yang kita dapat tidak sentiasa betul dan mempunyai banyak unsur yang mencemarinya. Betul. Jadi, kita perlu sangat berhati-hati. Jadi, menggunakan AI, seperti yang saya katakan sebelum ini, ialah habuka. Kata, hey, saya boleh buat kesilapan. Setiap kali awak dapat jawapan. Betul? Ia bukan hanya kesilapan. Ia juga boleh jadi sangat-sangat provokatif atau mereka ada pandangan mereka sendiri. Jangan lupa, walau sesaat. Baiklah, terima kasih banyak. Perbualan yang sangat menarik. Rabbi Yuval Zurlo. Sangat dihargai. Terima kasih. Dan itu saja untuk episod Jewish World Weekly minggu ini. Terima kasih banyak kerana menonton. Sudah tentu, Anda boleh pergi ke platform media sosial kami, ke saluran YouTube dan laman web kami untuk menonton rancangan ini, serta episod-episod terdahulu dan klip-klip individu juga. Saya Emily Francis, terima kasih banyak kerana menonton dan Shalom dari Tel Aviv.